ST10, sembang santai tapi sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Alif Mustafa dalam podcast Studio Tingkat 10. Dan hari ini untuk episod ke-42 bersama saya adalah saudara Mike Chong, merupakan Timbalan Ketua Pemuda MCA. Selamat datang Mike. Terima kasih Abang Alif. Terima kasih kerana sudi menjemput lagi. Saya tampil ke program Studio Tingkat 10 ni. Mike, apa khabar Mike? Rasa lama kita tak jemput Mike ke podcast kita ni. Khabar baik, cuma kebelakangan ni busy sikit. Ada banyak urusan parti perlu kita buat. Lebih-lebih lagi kita baru selesai kan yang mesyuarat agung kita. Jadi memang urusan parti ni banyak lah. Memang sibuk sikit lah sekarang ni. Dan lama juga tak jumpa Mike ni. Saya pun rasa rindu. Bila saya rindu Mike ni, saya tengok Facebook dia. Bila saya tengok Facebook dia, saya ingat bulan Ogos dia tukar dia punya default picture tu. Dia letakkan, saya nampak ada logo nombor 70 Pemuda MCA. Mungkin Mike boleh kongsikan sikit apa itu 70 Pemuda MCA. Okey, jadi apabila kita tukar, bukan saya seorang yang tukar aja, semuanya AJK Pusat Pemuda MCA juga kita minta untuk nak tukar dia punya logo tu. Okey, ataupun kita panggil cover foto lah. Kerana ini untuk pengetahuan semua, sebenarnya tahun ni ialah ulang tahun yang ke-70 penubuhan Pemuda MCA. Jadi kita telah pun mengambil kesempatan ini untuk menganjurkan pelbagai program, okey, untuk meraihkan ulang tahun ke-70 Pemuda MCA ini. Dan di antara program-program yang telah pun kita anjurkan tahun ini saja ialah kita telah pun menerbitkan satu buku khas untuk meraihkan ulang tahun ini, dan juga kita telah menganjurkan pelbagai program, di antaranya ialah Teman. Teman ialah satu program camp khas untuk mahasiswa-mahasiswi untuk universiti tempatan. Itu satu lanjutan program yang telah pun kita adakan selama ini. Dan selain daripada itu, kita juga adakan program Youth Run di mana kita telah menganjurkannya bermula di Melaka, dan yang terbaru ini kita adakan di Negeri Pahang. Jadi memang ke semua tempat memang kita dah jelajah pergi. Dan untuk pengetahuan semua juga, pada 21 hari bulan ini, iaitu pada hari Ahad ini, akan diadakan Youth Run Finale di Kuala Lumpur, di mana ini ialah program yang terakhir dan dikirakan sebagai kemuncak lah kepada Youth Run ini. Jadi saya juga mengambil kesempatan ini untuk menjemput semualah, kalau mereka-mereka yang minat untuk nak mengambil bahagian dalam Youth Run ini, mungkin tak pernah rasa sebelum ini, iaitu berlari di kawasan KLCC ini, bolehlah datang serta ikuti. Itulah, saya pun pelari juga, saya pun runner juga. Tertarik dengan penganjuran Youth Run ni. Tapi sebelum tersentuh bab itu, saya juga nak tertarik dengan mengenai buku tu. Ditulis mengenai Pemuda MCA lah, sejarah Pemuda MCA. Ya, memang dalam buku ini kita telah pun memasukkan hampir ke semua sejarah latar belakang tentang Pemuda MCA, dan kita juga telah mengambil inisiatif untuk menemu ramah, mewawancara bekas-bekas pemimpin kita. Di antaranya ialah mantan ketua-ketua pemuda kebangsaan Pemuda MCA, dan juga selain daripada mereka menyampaikan sejarah tentang penubuhan MCA dan juga perjuangan mereka selama ini, dan juga yang paling penting ialah amanat mereka kepada generasi baru pemuda MCA. Apakah yang perlu kita buat dalam keadaan ataupun dalam era baru ini, supaya kita boleh sentiasa memenuhi aspirasi pemuda generasi muda ini. Dan kalau menyentuh tentang nak menulis buku ni, sudah tentulah dia memerlukan masa juga nak menulis buku. Sebab nak mengumpulkan maklumat ni, dan nak pergi membual lagi mantan-mantan ketua pemuda dan sebagainya. Dan berapa lama masa yang diperlukan untuk menyiapkan buku ni? Ya, sebenarnya kita bermula dengan pengumpulan data. Bermula daripada bulan 3 tahun ini lagi. Target kita ialah untuk melancarkan buku ini pada Mesyuarat Agung Pemuda MCA tempoh hari, iaitu 2 minggu yang lepas. Tetapi kita akan memberikan ataupun melancarkan buku yang sebenarnya sempena dengan ulang tahun ke-70, iaitu satu majlis makan malam pada 10 hari bulan Januari tahun depan. Iaitu sempena dengan majlis itu, dan kita akan melancarkan dan juga memberikan satu salinan kepada semua yang hadir pada majlis makan malam itu. Jadi seperti yang saudara Alif sampaikan tadi, memang kita mengambil masa yang agak lama lah untuk kita nak mengumpulkan data, untuk mewawancara, untuk menemu ramah. Yang paling penting ialah apabila kita berjumpa dengan bekas-bekas pemimpin ini, terutamanya mantan ketua pemuda, memang banyak mesej yang mereka sampaikan.
Jadi kita cuba sedaya upaya untuk masukkan semua mesej yang mereka sampaikan dalam buku supaya mesej-mesej yang mereka sampaikan ni dapat kita sampaikan kepada pemuda-pemudi yang ada dalam pemuda MCA sekarang ini supaya mereka dapat meneruskan legasi mereka ataupun perjuangan mereka. Itu yang penting. Meneruskan legasi, itulah dia punya ayat yang bertepatan sekali lah penuh dengan 70 tahun ulang tahun pemuda MCA ini. Daripada buku, daripada bagaimana sejarah ataupun pengorbanan, jasa, peranan pemuda-pemuda MCA sebelum ini pada ke sekarang ni, nampak kesinambungan tu, meneruskan legasi. Dan kedua tadi Mike Chong ada sebut antara program yang dianjurkan untuk sempena dengan ulang tahun ke-70 pemuda MCA ini adalah teman, menyentuh tentang teman dan mahasiswa, orang politik dan mahasiswa. Biasanya cara nak mendekati mereka adalah contohnya dengan perhimpunan. Kalau zaman dulu, masa zaman saya wartawan dulu, perhimpunan lah, demonstrasi. Nak menunjukkan bagaimana orang politik ini mendekati mahasiswa dengan menarik perhatian mereka, turun ke jalan raya, berhimpun, protes sini, protes sana. Berbeza sikit dengan MCA, memperkenalkan teman ni. Mungkin sikit huraian mengenai teman. Mana MCA pergi ke kampus ya, atau macam mana? Okey, yang sebenarnya teman ini dulu dinamakan sebagai Keman. Keman. Kita bermula dengan satu siri program camp. Okey, ataupun perkemahan yang di mana daripada dulu lagi, kalau tak silap saya, iaitu bermula daripada zaman era Tan Sri Chan Kong Choi, sebagai ketua pemuda pada masa itu, bermula dengan siri program Keman ini. Pada masa itu dinamakan sebagai Keman, Kemah, ataupun kita panggil sebagai Camp Transformasi Pemuda, yang di mana kita menghimpunkan pemimpin-pemimpin muda daripada universiti-universiti, mahasiswa-mahasiswi yang mempunyai wawasan yang tinggi untuk menceburi dalam bukan sahaja politik tapi dalam perkhidmatan awam. Jadi kita telah pun menumpukan ataupun kita melancarkan program Keman ini supaya kita dapat menghimpunkan mereka, dan pada masa yang sama kita dapat dekat dengan mereka. Mereka akan tahu apa sebenarnya perjuangan MCA ataupun perjuangan Barisan Nasional secara keseluruhannya. Jadi saya rasa ini antara cara yang terbaik untuk kita mendekati dengan mahasiswa, mahasiswi, dan paling penting kita nak sampaikan mesej kepada mereka, bukan iaitu pemuda ini dia bukan sahaja mesti melalui cara yang sangat agresif, iaitu sangat provokatif dalam menyampaikan idea mereka ataupun dalam proses kita membangunkan negara. Tapi kita juga boleh menggunakan cara yang lebih moderate ataupun yang lebih konstruktif dalam kita membawa ideologi kita ataupun dalam kita membawa agenda pembangunan negara kita. Jadi saya rasa ini adalah cara kita dalam kita mendekati dengan golongan muda, dan pada masa yang sama kita dalam proses ini kita dapat juga menemui bakat-bakat baru, iaitu mereka-mereka yang mungkin ada hati tetapi tak tahu macam mana ataupun tak ada cara lain untuk mereka nak menceburi dalam bidang politik ataupun dalam perkhidmatan awam ini. Dan itu dia mengenai teman yang sebenarnya adalah Keman. Dan berbalik kepada Youth Run ni, hari bila Ahad ni Ahad ni, ya betul. Maksud yang tu yang final, kemuncak dia. Okey, bagaimana sikit untuk proses nak penyertaan ni macam mana? Okey, mungkin nanti saya boleh sharekan satu link, di mana untuk memang apabila kita buat Youth Run ni memang tujuan kita bukan nak buat duit. Tapi tujuan kita nak menghimpunkan orang muda dapat kita bersama dan kita berlari bersama-sama. Kerana satu faktor ataupun sebab kenapa kita nak menganjurkan program Youth Run ini ialah untuk kita nak menaikkan semangat di kalangan pemuda-pemuda ini supaya mereka mempunyai satu semangat yang lebih tinggi dalam bina diri ataupun jati diri. Itu antara salah satu faktor. Yang keduanya ialah kita berharap supaya orang muda sekarang ini dapat kita lepaskan gadget kita, kerana apa yang kita harapkan ialah mereka dapat keluar ke luar sana dan kita mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti sukan yang dapat menguatkan badan. Kerana bagi kita rasa orang muda sekarang ini dia lebih suka bercakap melalui gadget ataupun berkomunikasi dalam gadget. Jadi kita rasa orang muda sekarang ini kita nak memupuk satu semangat di antara mereka supaya mereka boleh keluar dan bergaul dengan orang luar, dan juga pada masa yang sama kita dapat bersama-sama melakukan satu aktiviti yang bagus, iaitu
berlari. Dia pun orang kata budaya sihat kan. Budaya sihat. Okey. Jadi saya nak menyeru kepada semua, okey, menjemput semualah. Kalau mereka yang minat, datanglah sertai kami pada 21 hari bulan ini, bertempat di Wisma MCA Jalan Ampang, Kuala Lumpur, di mana ini ialah kemuncaknya. Setakat ni kita telah pun menerima penyertaan lebih dari 1,200 orang. Target kita ialah kita boleh hit sampai 2,000 orang lah. Penyertaan tu penyertaan online ke atau WhatsApp ke, macam mana penyertaan tu nanti saya akan share link. Kita ada satu portal pendaftaran. Jadi dalam tu sila isikan nama dan juga saiz t-shirt dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan semua juga, penyerta ini dia bukan saja dapat t-shirt, dia akan dapat satu medal, finisher medal yang sangat cantik lah bagi saya. Memang limited edition, kerana dalam design tu kita dah masukkan Wisma MCA dan juga KLCC dan juga KL Tower sebagai elemen rekaan finisher medal itu. Runner-runner dekat luar situ, memang inilah satu daya tarikan yang cukup besar lah untuk semua datang. Dan dia memandangkan dia pemuda MSA yang organize ni, adakah pesertanya pula mesti kena muda ke? Kalau macam remaja macam saya tak. Kalau untuk parti muda ni, bukan ahli dia semua orang muda juga kan. Nama je muda kan. Tapi untuk kita ni, walaupun kita panggil youth run kerana memang dianjurkan oleh pemuda MCA. Tetapi yang pelari-pelari ataupun mereka-mereka yang nak sertai youth run ni, tak semestinya youth. Ataupun mereka nampak mungkin senior sikit tapi muda kat hati, itu dah okey dah. Jadi memang tak ada limit umur. Yang sekecil-kecil mungkin umur 3 dah boleh berlari, berjalan, kita alulukan sampai umur 80 yang masih lagi boleh berjalan, berlari, kita juga alulukan. Yang penting semangat kesukanan tu ya. Dan yang penting tadi Mike kata tadi, kita cuba nak elakkan anti-social ni, maksudnya kita nak fokus kepada aktiviti bersukan yang lebih sihat. Dan mungkin sedikit Mike, dari segi jarak tu dan laluan tu, mungkin boleh sedikit kongsikan. Memang kita dah ambil kira pandangan daripada semua pihak. Mungkin ada bagi runner yang selalu lari kan, mungkin setiap minggu dia akan lari sekali tu, mungkin dia rasa ini macam tak ada apalah, ini kacang putih je. Tapi bagi memenuhi hasrat ataupun kehendak hampir ke semua lapisan, maka kita telah mengambil satu jarak yang agak moderate, iaitu hanya sebanyak 5 km saja. 5 km saja. Dan kita panggil ini bukan maraton, ini sebagai satu fun run. Dan nanti Mike kita akan kongsikan link tu untuk bagaimana dan sedikit untuk kita penyertaan tu nanti ya. Boleh. Dan tadi Mike ada sentuh dia sibuk tentang urusan parti, dan kita akan tanya dia berkenaan dengan AGM MC. Itu kita rehat seketika. ST10, sembang santai tapi sampai. Dah kembali bersama saya Ali Mustafa, dan saya bersama Mike Chong, Timbalan Ketua Pemuda MCA Kebangsaan dan juga Timbalan Pengerusi Biro Penerangan MCA. Dan tadi pada awal tadi Mike Chong ada sebutlah sibuk dengan urusan parti ya, selain pada penganjuran sempena memperingati ulang tahun ke-70 penubuhan pemuda MCA. Seingat saya minggu lepas ya, MCA baru saja selesai dalam perhimpunan agung mereka dan juga mesyuarat agung tahunan mereka untuk pada tahun 2025 ni. Dan mungkin sedikit Mike Chong boleh rangkumkan sedikit mengenai AGM MCA pada tahun 2025 ini. Untuk AGM tahun ini, ia menjadi tumpuan semua pihak, terutamanya kepada penyokong-penyokong MCA dan juga ahli-ahli parti MCA. Kerana AGM ini diadakan sejurus selepas PRN Sabah yang lepas. Dan PRN Sabah lepas memang tidak dapat kita nafikan keputusan yang kita nampak itu memang agak di luar jangkaan kita lah. Kerana sebagai contoh, DAP kalah di semua 8 kerusi yang dipertandingkan. Tidak dinafikan juga MCA juga kalah lah. 2 kerusi yang kita tanding memang kita kalah. Dan PRN Sabah ini memberikan satu mesej yang agak jelas. Kerana kita di kerajaan Madani ini mungkin apa yang kita buat selama ini tidak mendapat pengiktirafan, sambutan yang agak baik daripada orang-orang Sabah. Jadi saya rasa ini satu isyarat yang cukup jelas kepada kerajaan sekarang ini. Dan apabila kita nampak bahawa komponen parti-parti dalam kerajaan perpaduan ini kalah teruk, maka memang kita rasa sekarang ini mungkin ialah masa yang paling sesuai untuk kita memikirkan tentang halat tuju kita. Perkara ini menjadi tumpuan utama kita kerana seperti yang selalu kita katakan
terutamanya oleh Presiden MCA, bahawa kita menyokong ataupun kita menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan ataupun kerajaan madani ini di atas junjungan titah tuanku, iaitu kita menyokong kerajaan ini. Tetapi kita tahu dengan amat jelas sekali bahawa kerjasama dalam kerajaan ini hanya akan kekal sampailah PRU yang ke-16, iaitu PRU yang akan datang. Ini satu mesej yang agak jelas. Dan apabila kita nampak sekarang ini, kita dalam mungkin ada setahun, 2 tahun lagi, kita akan sampai ke PRU ke-16. Memang menjadi tumpuan lah semua, terutamanya ahli-ahli akar umbi MCA. Apakah hala tuju MCA selepas ini? Dan adakah kita akan ikuti rentak parti komponen satu lagi, iaitu MIC? Untuk kita juga memikirkan mungkinkah kita akan meninggalkan Barisan Nasional, hala tuju kita selepas ini. Setakat ni masih lagi belum ada keputusan lah. Maksudnya masa sekarang MCA fokus dia adalah untuk memperkukuhkan parti lah. Jadi dalam AGM yang baru diadakan ini, kita telah pun membuat satu resolusi dan telah diterima oleh kesemua perwakilan pusat, iaitu kita hanya akan bekerjasama ataupun duduk dalam kerajaan perpaduan ini sampai PRU yang akan datang. Okay. Maksudnya kalau parlimen ini bubar, maksudnya hubungan kerjasama itu akan terbatal ataupun akan dikatakan akan hilanglah. Dan yang keduanya, kita tidak akan sesekali bekerjasama dengan DAP. Maka kita rasa kalau UMNO masih berkeras lagi nak menjalinkan hubungan kerjasama dengan DAP, maka kita tidak akan teragak-agak untuk memikirkan jalan keluar kita sendiri. Maksudnya kerjasama politik dengan DAP kan. Dan dalam ni kita tidak mengatakan bahawa kita akan keluar atau tidak. Ataupun kita akan menyertai mana-mana blok lain ataupun alliance lain, itu kita tidak katakan. Tapi apa yang kita sampaikan ialah kita akan menentukan jalan keluar kita sendiri. Kerana MCA, kita rasa tidak mungkin kita serahkan masa depan parti ini di tangan orang lain. Jadi yang paling penting kita kena kembali kepada akar umbi kita, kembali kepada pimpinan kita untuk menentukan masa depan parti ini. Itu yang paling penting. Jadi dua perkara, mesej yang agak jelas di sini. Okay. Dan saya rasa ini satu resolusi yang agak jelas, bukan sahaja kepada orang di luar sana, tapi juga kepada ahli-ahli akar umbi kita. Dan apa yang MCA punya hala tuju ni adalah ditentukan sendiri oleh MCA, bukan orang lain ya. Itu yang utama yang perlu ditekankan. Dan Mike, antara yang terkandung yang saya lihat dalam resolusi MCA ni adalah menyentuh secara tepatnya kepada pemuda MCA itu sendiri. Maksudnya bagaimana pemuda MCA ini dapat melahirkan bakat-bakat muda, bakat-bakat baru untuk yang seperti Mike kata tadi, meneruskan legasi ini. Mungkin sedikit pandangan sebagai pemuda MCA. Okey. Untuk pemuda MCA dalam AGM ataupun Perhimpunan Agung Pemuda MCA tempoh hari, kita telah pun meluluskan beberapa resolusi. Di antara resolusi yang agak signifikan ialah kita telah pun menyampaikan mesej kepada pucuk pimpinan MCA bahawa mana-mana tempat ataupun di kawasan yang mempunyai komposisi bangsa Cina, pengundi bangsa Cina yang agak signifikan, di kawasan itulah mesti kita ataupun mesti ada calon MCA yang bertanding. Kalau tak ada calon yang sesuai daripada MCA ataupun daripada wanita MCA, maka pemuda MCA kita sedia dan akan mengambil tanggungjawab itu atau mengambil peluang itu untuk bertanding dan menjadi calon mewakili parti MCA. Itu ialah satu resolusi yang telah kita buat. Dan antara resolusi yang kita buat tempoh hari juga ialah kita juga menyeru kepada pucuk pimpinan bahawa sudah sampai masanya kita memikirkan apakah hala tuju kita. Kerana bagi kita, saya rasa apa yang menjadi asas kepada pemuda MCA ialah mereka yang tidak dapat mendapati janji yang mereka buat sebelum PRU ataupun sebelum mereka berkuasa, kalau mereka masih gagal lagi untuk nak menepati ataupun mengutarakan janji-janji mereka, maka MCA, pemuda MCA tidak akan teragak-agak untuk memutuskan sebarang bentuk kerjasama dengan mereka. Itu antara
resolusi yang kita buat tempoh hari. Dan Mak ada sentuh tentang kalau memandang tengok pada lokaliti tu, kawasan tu yang signifikan dengan pengundi Cina dan dekat dengan MCA, maksudnya pemuda MCA akan cuba sedaya payahlah untuk meletakkan calon dia kat situ. Dan adakah ini sebab biasanya dalam politik sekarang ni, semasa ini dia masih menggunakan istilah kerusi tradisi tu. Kerusi tradisi. So bagaimana kalau pemuda MC nak berhadapan dengan penggunaan kerusi tradisi? Kalau kerusi tradisi, saya rasa kerusi cap tradisi mungkin ada lah. Tapi kerusi tradisi ni, saya bukan saja MCA, bagi mana-mana parti pun tak ada yang kita katakan sebagai kerusi tradisi. Okey, apa yang dimasukkan dengan kerusi tradisi? Kalau kita tanya kepada UMNO pun, mana yang kerusi tradisi? Okey. Tapi kalau kita tengok kepada apa yang kita katakan sebagai mungkin daripada segi nisbah, komposisi pengundi daripada segi bangsa, mungkin di kawasan di mana majoritinya ialah pengundi Cina, di antara sebagai contoh Kepong, Ceras, Seputih, di wilayah Persekutuan ataupun di Bukit Bintang dan sebagainya, ini ialah kawasan-kawasan yang mempunyai komposisi pengundi Cina yang lebih tinggi. Tapi apabila balik kepada terma kerusi tradisi, saya rasa memang sudah tak wujud dah terma kerusi tradisi ataupun kawasan tradisi ini. Kerana dalam keadaan politik yang agak kita panggil sebagai sangat fluid, selalu berubah, sangat dinamik. Saya rasa sudah tidak wujud katanya ada kerusi tradisi ataupun tidak. Okey. Jadi saya rasa apa yang penting sekarang ini perlu kita menonjolkan apakah perjuangan kita dan apa yang perlu kita sedia nak berikan kepada rakyat supaya rakyat yakin dengan kita. Itu yang paling penting. Itulah guna perkataan politik yang dinamik. Maksudnya selepas saya ingat 2018 PIU 14 tengok memang semuanya dah berubah dah semua. Memang dah berubah memang dah berubah, total berubah dah. So nak kata tradisi tu tidak lagi timbul istilah tradisi lah. Maksudnya siapa-siapa pun boleh bertanding lah kan. Betul. Dan tadi Mat ada sentuh banyak antaranya kawasan Kepong, kawasan-kawasan bandar terutamanya di ibu kota, dan maksudnya nanti MC akan bersemuka dengan DAP lah untuk bertanding mana-mana. Saya rasa yang paling penting apa yang saya nak sampaikan di sini ialah bukan kita nak bersemuka dengan DAP, tetapi tidak dinafikan MCA ini merupakan parti orang Cina. Okay. Dan salah satu syarat untuk kita menyertai sebagai ahli MCA ialah kita mesti mempunyai darah orang Cina ataupun keturunan Cina. Okay. Ataupun baru-baru ni baru kita buka affiliate members iaitu ahli-ahli bersekutu. Okay. Yang tidak mempunyai latar belakang Cina pun boleh menyertai MCA dan sebagainya. Tetapi tidak dinafikan parti MCA ini merupakan parti orang Cina. Jadi apa yang kita rasa yang penting ialah apabila kita nampak di kawasan orang Cina, kalau MCA tidak berani nak bertanding di kawasan Cina, apa yang makna kalau kita panggil kita sebagai parti orang Cina? Kan? Nama Malaysian Chinese Association. Kita katakan, kita labelkan kita sebagai parti orang Cina. Tapi kalau kita tidak berani nak bertanding di kawasan orang Cina, jadi apa maknanya kita panggilkan kita sebagai parti orang Cina? Okay, jadi bukannya kata kita nak bersemuka dengan DAP semata-mata. Tetapi kebetulannya DAP ni dia dapat naik di atas sokongan orang Cina juga. Kerana memang selama ini kawasan-kawasan yang mereka menang, DAP menang ni memang kebanyakannya ialah di kawasan orang Cina. Di mana yang kita balik kepada tema inilah iaitu kerusi tradisi MCA ini. Jadi saya rasa memang satu resolusi yang kita buat tempoh hari ini ialah kawasan orang Cina ini memang kita akan ada wakil, ada calon supaya kita boleh memberikan satu pilihan lagi kepada pengundi orang Cina sekarang ini. Dan balik kepada Perhimpunan Agong, yang ini saya sentuh Perhimpunan Agong Pemuda MC lah. Sebab tadi kita sentuh bercerita tentang resolusi yang terkandung dalam resolusi AGM MC Pusat dan juga resolusi Pemuda MC itu sendiri. Dan semasa mesyuarat Agong Pemuda MC ni, saya nampak ada satu gambar ataupun visual yang menyarungkan ni jaket ni kan, lawa jaket ni kan. So apakah simboliknya jaket yang Mike pakai ni? Okey, sebenarnya rekaan jaket ini adalah ilham Ketua Pemuda MCA Kebangsaan YB Ling Tian Sun. Ini atas ilham, memang idea dia lah. Dan tujuan kita pilih warna ini ialah warna tentera. Jadi ini juga memberikan satu message kepada akar umbi kita bahawa sudah sampai masanya kita berperang.
Okay. Sudah sampai masanya kita bersiap sedia untuk kita memasuki mood perang. Kerana dalam PIU yang akan datang ini amat penting dan amat signifikan kepada MCA, terutamanya pemuda MCA. Kerana seperti yang kita sedia maklum bahawa Presiden MCA memang selalunya bersedia memberikan peluang kepada pemuda. Okay, di antara contohnya beliau telah memberikan peluang kepada pemuda untuk bertanding dalam PIU yang lepas, walaupun kebanyakan mereka tu terkorban dalam PIU yang lepas lah. Macam lepas banyak muka-muka baru ya, memang banyak muka baru. Okay, jadi timing tak kena kot time tu. Mungkin timing tak kena. Tengok cara-cara ni ditampilkan memang orang kata memang sayang sekali lah kan. Tak sangka langsung. Selepas PIM Melaka, PIM Johor, BM pada masa itu memang kita dapat keputusan yang cukup cemerlang. Kan? Johor pun kita solid kan. Kita solid semua tu kan. Lepas tu tiba-tiba pula kita kalah. Tinggal 30 kerusi je. Jadi balik kepada jaket ini, memang ini satu mesej daripada pucuk pimpinan pemuda MCA. Nah, kita nak sampaikan kepada akar umbi kita bahawa memang sudah sampai masanya kita bersiap sedia, kita nak masuk mood perang sekarang ini. Pemuda MCA sedang dalam mood peperangan. Saya nak ambil kesempatan ini untuk nak jelaskan sikit. Ini bukan warna satu mana-mana parti. Tidak berkenaan dengan parti yang lain. Ini secara kebetulan ialah warna tentera. Tentera. Warna tentera dan mood peperang tu. Perang menuju ke PRU ke-16 yang dijangka bila-bila masa saja kan. Berbaki beberapa tahun saja lagi. Betul. Dan kita berhenti rehat seketika. ST10, sembang santai tapi sampai. Kembali bersama kami dalam Studio Tingkat 10 dan untuk episod ke-42 pada kali ini saya bersama Mike Chong, Timbalan Ketua Pemuda MCA Kebangsaan. Dan tadi Mike pun ada sentuh tentang MCA dan juga pengundi Cina dan antaranya tumpuan kawasan bandar, dan Mike sendiri pun adalah Ketua Pemuda MCA Wilayah Persekutuan dan base memang di KL. Dan sekarang ni saya pun ada terbaca news yang baru ni masih lagi menyebut tentang URA, di mana menterinya Ngah Komeng membayangkanlah sekarang ni parlimen ditangguhkan, mungkin disambung bersidang tahun depan lah, Januari 19 Januari. Ada yang ura-ura desas-desus mengatakan mungkin RUU PSB ni ataupun URA ni akan dibentangkan untuk diluluskan. Dan Mike sebagai orang KL dan juga Ketua Pemuda Wilayah Persekutuan respon sedikit. Mungkin Mat sebelum ni ada banyak artikel ataupun komen-komen tentang URA, dan untuk episod ke-42 kali ini mungkin Mat sedikit elaborate untuk URA. Okey, terima kasih. Sebenarnya apabila kita sebut tentang URA ni ataupun Urban Redevelopment Act ini merupakan satu akta yang bakal diperkenalkan oleh KPKT ya, di bawah menterinya iaitu YB Ngah Komeng. Okey, sebenarnya kita tidak bukannya prejudis terhadap URA ini, tetapi pada pandangan kita ialah URA ini mempunyai banyak aspek yang perlu kita memperbetulkan lagi ataupun perlu kita memperhalusikan lagi. Kerana bagi kita, di antara akta ataupun kandungan yang terdapat dalam rang undang-undang ini tidak berpihak kepada rakyat. Okey, di antara contohnya, saya nak ambil contoh, ialah tidak mempunyai satu jaminan daripada kerajaan ataupun daripada pemaju yang bakal mendapatkan kawasan untuk dimajukan semula ini akan dapat memberikan satu jaminan kepada penduduk asal ataupun pemilik rumah asal kalau apa-apa yang berlaku dengan projek ini, misal kata terbengkalai ataupun tidak dapat disiapkan mengikut masa, maka siapa akan mengambil tanggungjawab? Itu antara satu perkara yang menjadi pertanyaan orang ramai. Okey, yang keduanya ialah tentang tahun dia. Okey, apabila kita tengok akta ini, dia telah menentukan bahawa 35 tahun. Okey, kenapa 35 tahun? Ditentukan oleh pihak KPKT. Kerana seperti yang kita tahu, apabila kita katakan kita nak dapatkan pinjaman bank untuk membeli rumah, biasanya kita bayar 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Okey, itu tak sampai kita tak habis bayar lagi, kita perlu nak redevelop rumah itu. Okey. Jadi ini menjadi pertikaian ramai juga.
Okey, yang kedua. Yang ketiganya, kita tak nampak kenapa perlu kita melakukan begitu banyak projek URA ni ataupun redevelopment ni, sedangkan banyak projek yang terbengkalai, projek-projek sakit di sekitar Lembah Kelang ini yang belum lagi diselesaikan oleh pihak pemaju yang sebelum ni ataupun diselesaikan oleh kerajaan. Jadi itu pertanyaan kita. Okey, apabila kita sebut URA ni, kita kena tahu satu quorum yang perlu kita tepati akan diturunkan daripada 100% ke 80%. Okey. Ini bermaksud sebelum ni kalau di sesuatu projek perumahan, pemilik mesti mendapatkan persetujuan 100% pemilik rumah baru satu projek pembaharuan ataupun pembangunan semula boleh digerakkan. Tetapi dengan pengenalan URA ini, ia akan menurunkan quorum itu daripada 100% turun ke 80%. Ini bermaksud sekiranya kita dapat mengumpulkan 80% pemilik rumah untuk bersetuju untuk melakukan URA ini, maka 20% lagi pemilik asal akan diabaikan. Dikira bersetuju kan? Akan dipinggirkan. Ya, betul. Dikirakan bersetuju automatik, secara automatik. Okey. Jadi ini mewujudkan satu keadaan di mana 20 sebagai minoriti ini suara mereka akan dipinggirkan. Okey. Jadi kalau kita tengok balik sebelum ni, kalau kita tengok masa zaman Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri, masa itu ada satu projek dinamakan Raja Mansion di Sungai Besi. Masa itu juga satu projek yang agak berjaya. Tetapi jangan lupa, masa itu kita telah mendapat persetujuan 100% daripada kesemua pemilik rumah Raja Mansion itu, supaya mereka semua bersetuju untuk memberikan persetujuan, barulah projek Raja Mansion dapat digerakkan. Masa tu memang tak ada pun URA ni kan, akta ni memang tak ada pun. Memang tak ada akta ni pun. Tapi still boleh buat. Kalau kita boleh dapat melakukan dengan 100% persetujuan, kenapa perlu kita turunkan ke 80%? Yang itu persoalan yang agak ramai jugalah yang bertanya. Jelah Mat, sebab benda ni sidang sebelum ni lah yang dibangkitkan isu akta RUU URA ni, tapi tak sempat nak dibentangkan, nak diputuskan. Dan saya tanya Mat ni sebab apa? Timbul ke isu ni lebih-lebih lagi dengan semalam 16 September pengumuman Perdana Menteri mengenai rombakan kabinet dia, di mana Hanayoh daripada Menteri KBS beralih portfolio menjadi Menteri Wilayah Persekutuan, dan itulah timbulnya lagi sekali isu URA ni. Dan sekarang ialah menterinya KPKT yang nak bawa ni, dan Hanayoh pun daripada DAP juga. Dan inilah persoalan-persoalan di kalangan netizen ni yang bimbang Mat netizen ni bimbang dengan apa akan berlaku, terutamanya di kawasan bandar nanti kan. Dan kita tunggulah Mat nanti untuk persidangan Dewan Rakyat untuk bulan Januari nanti, kita tengoklah apa saya yang tidak berlaku. berniat nak spekulasi lah apa hubungan antara Komen dengan Hanayoh lah. Kedua-duanya daripada parti yang sama. Tetapi apa yang saya tegaskan tadi ialah URA ini mempunyai banyak masalah yang perlu kita atasi dulu. Dan bukan saja MCA yang cakap, bukan saja macam yang cakap, tapi ini pernah pun UMNO telah mengadakan satu khusus ataupun satu bengkek pada bulan Oktober yang lepas untuk membincangkan dengan URA ini, dan akhirnya hasil daripada perbincangan mereka juga tidak bersetuju. Sekiranya URA ini tidak diperhalusikan semula, tidak disemak semula, maka mereka tidak akan bersetuju untuk URA ini dibentangkan dalam parlimen, dan tidak berpihak kepada rakyat, hanya berpihak kepada pemaju saja. Harap-harap nanti untuk sedengan seterusnya akan kita tahulah apa yang akan dibuat oleh kerajaan, khususnya Kementerian KPKT. Dan Mat, kita stop isu URA, kita berbalik ke isu lain. Dan saya ada terbaca Mike Chong punya statement mengenai Remsol dan Remsol dan JPJ kan. Mungkin sedikit lah kenapa boleh timbulnya isu ni Mike. Saya terlebih dahulu saya nak katakan Remsol ini menjadi tumpuan semua. Okey, saya nak sebut dulu isu ini terbongkar, bukannya terbongkar lah, dilaporkan dalam media, dalam paper, bukannya atas pengumuman rasmi daripada JPJ ataupun daripada MOT, tidak, tetapi ia dilakukan oleh syarikat Remsol Berhad ini. Remsol Berhad ini ialah satu syarikat tersenarai dalam Bursa Malaysia. Jadi menjadi tanggungjawab mereka untuk membuat pengumuman kepada bursa ataupun pengisytiharan kepada bursa
kalau ada apa-apa tindakan ataupun apa-apa aktiviti kegiatan ekonomi. Jadi apabila mereka melaporkan kepada Bursa Malaysia tentang pemberian lesen sebagai ejen pemungut oleh JPJ kepada anak syarikat milik Ramso Berhani iaitu Ridergate. Jadi berita ini telah pun dipetik oleh media tempatan. Dan selepas itu barulah isu ini tembuh dan barulah JPJ dan MOT mengeluarkan kenyataan rasmi untuk menjawab kepada persoalan orang ramai. Di antara persoalan yang utama yang dibangkitkan oleh orang ramai ialah apabila kita mempunyai banyak pilihan untuk menjalani transaksi kerajaan, di antaranya renewal tax, driving license dan sebagainya. Kenapa perlu kita melantik satu syarikat swasta lagi untuk melakukan kegiatan ini? Dalam kita pun dah memang dah ada. JPJ sendiri pun dah ada aplikasi dia sendiri ya. My JPJ, My Sikap. My JPJ, My Sikap, lepas tu ada My EG kalau syarikat swasta lah. My EG ada lagi, Pos Malaysia, Puspakom dan sebagainya. Jadi memang syarikat ni sudah ada. Jadi sampai sekarang JPJ dan MOT tidak dapat memberikan satu penjelasan yang baik kepada orang ramai. Kenapa perlunya ada satu syarikat swasta lagi yang diberikan lesen ini? Dianugerahkan lesen. Dianugerahi dengan lesen ini. Yalah, sebelum ni sebab syarikat tu yang bagi tahu kat bursa kan. Sebelum ni JPJ dengan MOT di bawah menterinya daripada DAP juga, Anthony Loke pun tak bagi tu, macam ibarat kata nak sorok sesuatu je kan. Dah lah titah addendum pun dia sorok kan. Ya, betul-betul. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok kepada syarikat Ridergate ini di bawah Ramso Berhan. Ridergate ini ialah satu syarikat penjualan motosikal terpakai, second hand motor. Okey. Jadi memang kalau kita tengokkan kepada financial report dia, memang tidak menunjukkan sebarang statistik kewangan yang amat memberangsangkan lah. Tak ada lah. Syarikat yang untung tak ada lah. Tak untung lah. Ada rugi ada sikit lah. Okey. Jadi apakah keistimewaan syarikat ini yang membolehkan dia dianugerahkan dengan lesen sedemikian oleh JPJ, oleh MOT? Dan apabila netizen diwairalkan satu lagi gambar oleh netizen bahawa kebetulan syarikat ini juga telah melakukan ataupun menjalankan satu upacara perasmian ataupun pelancaran pada awal tahun ini, di mana orang ataupun VIP yang dijemput untuk merasmikan program tersebut ialah Menteri Pengangkutan sendiri, YB Anthony Loke. Jadi ini tidak dapat kita tidak dapat nafikan. Orang mungkin akan terfikir apa sebenarnya hubungan menteri dengan syarikat ini. Yang inilah orang kata persoalan penting, persoalan serius yang perlu dijawab oleh pihak yang berkenaan, yang terutamanya menterinya sendiri kan. Dan sebab ialah dia orang sendiri yang kata pimpinan kerajaan sendiri yang sibuk mengatakan tata kelola lah, integriti lah, telus lah, dan bila timbulnya isu macam ni dia memberi imej yang... Saya nak tambah 3 poin lagi. Yang pertama, sampai sekarang MOT dan JPJ tidak dapat memberikan penjelasan kenapa perlunya ada satu syarikat swasta dilantik sebagai pemungut ataupun ejen pemungut bagi pihak kerajaan. Yang kita kena tahu bahawa kalau jadi ejen pemungut ini, dia akan melibatkan data ataupun kita panggil sebagai maklumat-maklumat peribadi pengguna rakyat Malaysia kan. Rakyat Malaysia. Ini sepatutnya menjadi rahsia. Rahsia kerajaan. Okey, yang itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan sampai sekarang JPJ, saya nak merujuk kepada statement yang dibuat JPJ tempoh hari. Dia kata kepada mana-mana syarikat yang berminat dan juga berkelayakan boleh memohon untuk menjadi pemegang lesen ejen pemungut ini. Ejen kutip ni. Ejen kutip ni. Jadi saya dah tengok dalam semua website JPJ, website MOT, tak jumpa macam mana nak mohon. Mungkin KPJPJ terlupa dalam statement dia. Kepada mereka yang berminat, bolehlah tulis kepada sekian-sekian. Klik link kepada link siapa, apakah kriteria yang perlu
kita lampirkan, perlu kita penuhi sebelum kita memohon. Yang kedua, mungkin tak buat lagi kot, tak siap lagi kot nak create dia tak apa, mungkin kita minta jasa baiklah JPJ untuk berikanlah link itu, kerana syarikat saya pun mungkin layak juga nanti kan. Saya pun boleh masuk mana tahu. Yang ketiga, sampai sekarang MOT JPJ tak dapat nak jawab lagi sama ada pemberian lesen ini diberikan secara tender terbuka ataupun secara nego dan nego, ataupun macam mana cara dia. Dulu pun selalu yang ni yang dia mainkan. Bagi syarikat ni ada apa, terbuka lah, tawaran tender terbuka lah, direct nego lah. Menteri cakap, dia kata ini mengikut tata kelola. Tata kelola MOF, Kementerian Kewangan. Tapi saya tahulah itu ikut tata kelola MOF lah, tapi macam mana? Kalau hari ini saya berminat untuk nak memohon, dan bagaimana caranya? Dan inilah tiga persoalan yang perlu dijawab oleh MOT YB Anthony Loke yang merupakan bos DAP, Setiausaha Agung DAP. Dan Mike, saya fikir kita sampai ke penghujungnya, dan soalan terakhir saya lah, kita pun sekarang bulan Disember, kita nak melangkah ke tahun baru, ke tahun 2026, dan yalah perjalanan celik dah habis dah 2025. Rasa baru tahun lepas kita pun bersama dengan Mike juga untuk intro tahun baru, dan untuk harapan Mike untuk tahun 2026 ini. Untuk tahun baru ni, saya rasa impian saya ataupun harapan saya memang sama dengan kebanyakan orang Malaysia lah, iaitu ekonomi kita dapat lebih bertambah baik, dan kos sara hidup tu tidak lagi lah naik, dah makin berat lah beban kita. Dan juga yang penting ialah saya rasa dengan rombakan kabinet semalam oleh Perdana Menteri, menteri-menteri sekarang ini diberikan tanggungjawab yang lebih besar. Sudah menjadi amanah mereka, menjadi tanggungjawab mereka untuk menjalankan tugas sebaik mungkin untuk rakyat. Kerana seperti yang saya selalu tegaskan, bahawa mungkin daripada segi statistik kita dengar memang cantik lah, berbilion-bilion pelaburan dibawa masuk ke negara, dibawa masuk ke Malaysia dan sebagainya. Tetapi yang dapat dirasai oleh rakyat sebenarnya tidak dapat mereka rasa sebenarnya. Kebaikan tu nampak ke atas je, nampak cantik, tapi nampak tak cantik saja, tapi yang sebenarnya yang sampai ke rakyat itu tak sampai lagi. Tetapi yang sebaliknya, rakyat ni dia rasa beban ataupun tekanan hidup tu semakin tinggi, semakin berat. Jadi saya harap betul-betul lah bahawa menteri ataupun kerajaan dapat fikir lebih banyak daripada segi rakyat, bagaimana kita nak kurangkan beban mereka dan tambahkan pendapatan mereka. Itu harapan saya. Dan juga saya juga berharap kepada semua di luar sana supaya kita dapat menguatkan diri, dan paling penting negara ini perlu kita memastikan berada di landasan yang betul dan bergerak ke hadapan dan bukannya ke belakang. Itu yang betul. Terima kasih Mike kerana bersama kami dalam Studio 310. Mike, ada baju lebih jaket ni? Untuk saya saiz M ke kalau satu? Okey, tak apa. Nanti saya pergi tanggalkan nama ini dan saya bagi pula. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Alright. ST10, sembang santai tapi sampai.